Dan kita lihat dalam perang 7 Oktober 2023 yang dilancarkan oleh Hamas, di mana operasi tersebut dinamakan dengan Operasi Tufan Al-Aqsa. Bukan yang Tufan Gaza, tapi Tufan Al-Aqsa. Ia adalah satu isyarat kepada seluruh dunia, khususnya umat Islam, bahawa apa yang berlaku bukan perang Israel ke atas Gaza, bukannya isu pelarian, isu rumah-rumah yang diroboh, tanah-tanah yang dirampas di Gaza, tapi ia adalah berkait dengan pembebasan Masjidul Aqsa. Itu sangat penting, dan satu-satunya negara yang meletakkan agenda utama untuk membebaskan Masjidul Aqsa ialah Iran. Kerana itulah Iran menjadi sasaran utama dalam konflik yang sedang berlaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam episod yang ke-71 Ulas Sebentar. Dan ini merupakan episod yang kedua kita lakukan di dalam bulan Ramadan bagi tahun 1447 bagi tahun ini. Dan kita telah berada di penghujung Ramadan, dan Ramadan hanya tinggal beberapa detik sahaja lagi untuk kita gunakan sebaik mungkin peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengauk segala kebaikan, kelebihan, keuntungan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan kembali berkongsi berita-berita dan ulasan-ulasan berkaitan dengan pembebasan Masjidil Aqsa, semestinya tentang isu yang tengah hangat berlaku sehingga sekarang ini, peperangan yang telah menghampiri hujung minggu ketiga. Ini merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan yang drastik kepada situasi politik antarabangsa, termasuklah ekonomi dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan mengupas pada pertemuan kali ini bersama dengan tetamu kita yang berhormat Ustaz Dr. Muhammad Khalil bin Abdul Hadi, yang merupakan pengerusi Lajnah Antarabangsa Parti Islam Malaysia PAS. Dan insya-Allah beliau akan bersama dengan kita, dan kita insya-Allah akan mengupas isu-isu yang akan kita cuba untuk kongsikan dalam pertemuan ini. Terima kasih kerana datang bertemu dengan kita, Doktor. Sama-sama. Dan insya-Allah perkembangan yang baru berlaku ataupun dalam tempoh yang paling hampir ini, bagaimana Amerika telah mengisytiharkan mereka telah berjaya, ataupun Israel telah berjaya membunuh pimpinan tertinggi selepas daripada Ali Khamenei yang telah terbunuh pada bermulanya episod peperangan ini, iaitulah Ali Larijani. Dan ini merupakan suatu serangan yang akan memberi kesan yang besar kepada peperangan ini. Kemungkinan ia akan lagi menyemarakkan suhu peperangan, ataupun berkemungkinan boleh menjadi perkara yang menjadikan peperangan ini berubah kepada rentak yang lebih lain. Dan kita ingin bertanyakan kepada Al-Fadhil Doktor, di atas apa yang berlaku ini, kita mengetahui bahawa Ali Larijani memang diketahui sejak daripada sebelum daripada ini, dialah orang yang mengepalai strategi peperangan yang berlaku di Iran. Dan ini merupakan perkara yang diketahui secara umum melalui media yang ada. Dengan pembunuhan yang berlaku kepada beliau dalam tempoh yang getir ini, adakah Iran akan mengundurkan diri ataupun akan memperlahankan serangan, ataupun akan lebih meningkatkan serangan dan akan mengambil peluang di atas pembunuhan ini untuk menyatukan rakyat dia di bawah kerajaan Iran yang ada sekarang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Yang pertamanya, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Cik Mak selaku moderator, dan terima kasih kepada podcast Ulas Sebentar kerana menjemput saya untuk mengulas tentang isu yang sedang hangat berlaku pada ketika ini. Hari ini masuk hari yang ke-19 perang antara Iran, Amerika Syarikat dan negara haram Israel. Dalam podcast ataupun siri yang lepas, saya telah mengulas beberapa perkara yang berkait dengan peperangan ini, khususnya background kepada
peperangan tersebut, politik dalaman Iran, perang tersebut adalah perang agama. Dan antara apa yang saya ulas ialah berkait dengan fasa-fasa peperangan ini. Kita melihat fasa pertama telah selesai dan sekarang ini masih lagi berada pada fasa yang kedua, di mana dalam fasa yang kedua ini saya telah sebut dalam siri yang lepas, adalah fasa yang paling penting dan sangat signifikan, fasa yang akan menentukan jatuh bangun Iran dan mati hidup negara haram Israel. Kita melihat perkembangan terbaru yang berlaku pada ketika ini. Semalam Ali Larijani telah terbunuh, dan apa yang berlaku menunjukkan kepada kita bahawa Israel dan Amerika Syarikat masih lagi meneruskan siasatul ightialat, strategi membunuh pemimpin-pemimpin utama Iran. Dan inilah sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Israel sejak sekian lama. Mereka membunuh pemimpin mihwar al-muqawamah ataupun axis of resistance, sama ada daripada Hamas, Jihad Islami dan juga Hizbullah. Dan mereka telah melakukan sejak sekian lama ke atas Iran dengan membunuh saintis-saintis Iran. Dan dalam peperangan yang berlaku ini, mereka telah berjaya membunuh ramai pemimpin-pemimpin utama Iran, khususnya Ayatollah Ali Khamenei. Dan mereka masih lagi meneruskan strategi ini. Sama ada ianya berjaya ataupun tidak berjaya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, iaitu untuk menjatuhkan kerajaan Iran yang dipimpin oleh kepimpinan pada hari ini, adalah satu persoalan yang sangat sukar untuk dijawab. Kerana Iran berbeza dengan negara-negara Arab lain jika sekiranya kita buat perbandingan. Negara-negara Arab yang ada pada hari ini adalah negara-negara yang dibentuk selepas daripada Perang Dunia yang Kedua untuk menjaga maslahah imperialisme Barat, khususnya Amerika Syarikat dan Israel. Apabila berlakunya Revolusi Islam Iran tahun 1979 dan terbentuknya Republik Islam Iran, maka ia telah keluar daripada orbit yang saya nyatakan tadi. Maknanya sistem yang memerintah Iran pada hari ini adalah satu sistem yang berbeza sama sekali dengan sistem yang ada di negara-negara Arab. Sistem yang ada di negara-negara Arab ni adalah sistem yang tertumpu kepada individu, sama ada raja, sultan ataupun presiden. Apa yang menarik di Iran ni, sistem pemerintahan ni adalah sistem yang dipasak di atas kepada beberapa sendi. Yang pertamanya ialah kepimpinan ulama. Kemudian yang keduanya ialah apa yang disebut sebagai nizamul qada, ataupun kehakiman yang dipilih tokoh-tokoh yang terpilih untuk mengemudi sendi tersebut daripada kalangan ahli undang-undang. Kemudian yang ketiganya ialah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, sama ada parlimen ataupun presiden, iaitu pilihan raya presiden. Dan yang paling penting, sendi dalam sistem pemerintahan Iran ini ialah pengawal Revolusi Islam Iran. Ini sendi yang paling penting. Apa yang disebut dalam istilah sains politik pada ini ialah deep state ataupun kerajaan dalam kerajaan. Kalau kita buat perbandingan dengan negara Turki sebagai contoh, deep state kepada negara Turki ini ialah tentera.
tentera yang memerintah Turki sebenarnya di belakang tabir. Walaupun di sana ada kerajaan yang dipilih oleh rakyat, tapi hakikatnya sebenarnya memerintah Turki ialah tentera. Di Mesir pun sama. Walaupun adanya pilihan raya, tetapi deep state di Mesir ialah tentera. Begitu juga di Jordan. Di Jordan walaupun adanya pilihan raya, tapi deep state ialah raja yang mempunyai kuasa yang sangat luas, termasuklah di Morocco. Di Iran ini, walaupun adanya pilihan raya yang sangat telus sebenarnya dari sudut demokrasi, kalau nak di-compare dengan negara-negara Arab yang lain, namun deep state kepada kerajaan Iran ni ialah pengawal revolusi. Kalau kita tengok kepada sejarah pilihan raya presiden di Iran, di sana ada calon-calon daripada reformis dan ada calon-calon daripada pengawal revolusi Islam Iran. Sebagai contoh, Ali Larijani yang syahid terbunuh semalam, dia pernah dicalonkan sebagai calon presiden dalam salah satu pilihan raya presiden yang lepas. Jadi dia ini adalah calon daripada deep state yang memerintah di Iran. Walaupun yang menang tu bukan daripada pengawal revolusi Islam Iran, namun presiden yang memerintah masih lagi tidak boleh untuk memerintah dengan sepenuhnya, kerana yang mengawal polisi-polisi yang berkait dengan dasar luar, dasar pertahanan negara, dasar nuklear, perundingan dengan negara-negara barat masih lagi dikawal oleh deep state sebagaimana yang disebutkan tadi. Kerana itulah perkembangan terbaru yang sedang berlaku. Baru tadi kita baca berita yang latestnya ialah Israel menyerang dan berjaya membunuh Menteri Perisikan Iran. Itu yang barulah. Ya, secara rasminya maknanya ini yang paling latest. Namun begitu, apa yang menarik ialah kita melihat kerajaan Iran masih lagi utuh. Menunjukkan bahawa gagalnya strategi yang diambil oleh Amerika dan Israel. Mereka membayangkan bila mereka bunuh pemimpin-pemimpin utama Iran, sama ada daripada kalangan kepimpinan ulama yang disebutkan tadi ataupun daripada kalangan pengawal revolusi Islam Iran, rakyat akan bangkit, kemudian akan menjatuhkan kerajaan dan akan membina kerajaan baru, lalu Amerika dan Israel akan menjemput bonekanya untuk memerintah Iran. Jadi itu sifir yang difikirkan oleh Amerika dan Israel. Tetapi sehingga sekarang ini perang sudah berlanjutan sehinggalah hari yang ke-19, kerajaan Iran masih lagi utuh. Dan rakyat majoritinya masih lagi bersama-sama dengan kepimpinan Iran. Di sini menunjukkan kepada kita dari segi strategi ketenteraan dan juga strategi politik yang diambil oleh Amerika dan Israel sebenarnya gagal untuk merubah kuasa politik di Iran, dan kita melihat respon yang diambil oleh Iran menunjukkan bahawa mereka mempunyai satu keazaman yang tinggi dan menunjukkan bahawa mereka membuat persediaan yang rapi untuk menghadapi senario sebagaimana yang kita lihat dan saksikan pada hari ini. Namun apa yang lebih penting ialah rakyat Iran majoritinya masih lagi bersama dengan kerajaan yang memerintah pada hari ini. Dan saya rasa memang poin rakyat bersama dengan kerajaan ni satu peranan yang besar dah, sebab kalau dok kerana kesatuan daripada rakyat, saya rasa mungkin kerajaan boleh runtuh dengan lebih senang. Dan baru ni kita tengok sendiri dalam satu demonstrasi tunjuk perasaan yang dilakukan oleh rakyat Iran bersama dengan pimpinan dia, termasuklah disertai oleh Ali Larijani ketika mana minggu Al-Quds yang biasa mereka laksanakan pada Jumaat yang terakhir setiap tahun Ramadan. Dan kita tengok bahawa yang keluar tu dengan bilangan yang begitu besar, dan ketika mana perarakan berlaku, serangan tu dilakukan oleh Israel tapi rakyat tidak berganjak, apatah lagi dengan pimpinan mereka yang masih berada di hadapan. Cuma dia apa yang menarik kita melihat sokongan rakyat kepada kepimpinan Iran ini ialah
kepimpinan melalui tauladan yang ditunjukkan oleh mereka, khususnya mereka hidup bersama rakyat, humble, tidak bermewah-mewahan, dan rakyat mereka boleh buat perbandingan dengan apa yang berlaku di negara-negara jiran, khususnya negara-negara Arab, yang mana raja-raja, sultan-sultan, presiden-presiden yang memerintah di negara-negara Asia Barat semuanya mempunyai gap yang sangat tinggi dengan rakyat. Jadi kerana itulah kita tak pelik sebenarnya apabila serangan demi serangan yang berlaku ke atas Iran untuk menjatuhkan kepimpinan yang ada, tapi rakyat masih lagi utuh bersama-sama dengan kepimpinan Iran. Bila kita sebut pasal Ali Larijani dengan syahidnya beliau dalam peperangan ini, satu perkara yang menarik perhatian ramai orang, walaupun pada hari beliau mengeluarkan kenyataan itu, saya rasa mungkin tidak terlalu banyak respon daripada masyarakat Islam, tetapi di kalangan para ulama mengambil berat benda tu. Cumanya wasiat, boleh kata sebagai wasiat lah, surat yang dia keluarkan itu menunjukkan bahawa kesediaan beliau untuk syahid berada jalan perjuangan ini, dan beliau nyatakan kekecewaan beliau di atas apa yang berlaku kepada umat Islam secara khususnya. Tetapi ini menunjukkan bahawa walaupun la nuzakki 'alallahi ahada, tapi saya rasa kita boleh mengatakan bahawa surat ini menunjukkan bahawa kebenaran, keikhlasan perjuangan yang dibawa oleh beliau ni, dan mungkin boleh dirasai oleh rakyat dia serta mereka yang benar di atas perjuangan. Apa yang menarik kalau kita lihat tulisan beliau ataupun risalah yang ditujukan oleh beliau kepada dunia Islam secara khususnya, beliau menekankan satu poin yang sangat penting, iaitu beliau mengajak umat Islam untuk menolong golongan yang dizalimi, menunjukkan bahawa mesej itu sangat luas sebenarnya. Ia bukan satu mesej yang menyeru umat Islam supaya menyokong Iran dalam peperangan ini, dalam konteks hubungan Iran dengan negara-negara Islam yang lain, tetapi ia lebih luas, menjangkau supaya umat Islam mengetepikan isu-isu yang berkait dengan perbezaan mazhab, kerana menolong orang yang zalim, kalau kita lihat dalam nas syarak, adalah haram sama sekali. Dan kita orang Islam disarankan untuk bersama-sama dengan orang yang dizalimi. Maksudnya sekarang ni, isu sekarang ni ialah isu kezaliman yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel, yang perlu disedari oleh umat Islam supaya mereka bersama-sama dengan rakyat Iran dalam konflik yang berlaku ini, dan tidak bersama-sama dengan orang-orang yang zalim yang telah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, sama ada batas agama maupun batas kemanusiaan, apatah lagi dalam konteks melanggar undang-undang antarabangsa. Kerana itulah kita melihat sokongan kepada Iran ni bukan sahaja daripada rakyat Iran itu sendiri, bahkan juga daripada kalangan rakyat di negara-negara umat Islam. Di sini kita perlu beza antara mauqif kerajaan dengan mauqif rakyat. Mauqif kerajaan sangat mengecewakan. Boleh dikatakan tidak ada walaupun satu kenyataan daripada ketua-ketua negara Islam yang mengecam serangan ke atas Iran, kecuali beberapa buah negara sahaja yang boleh dibilang dengan jari, antaranya ialah Oman. Jadi kita melihat isu yang berlaku ini adalah isu kezaliman, dan kita orang Islam mestilah bersama-sama membantu orang yang dizalimi. Dalam konteks ini ialah rakyat Iran, dan kita lihat peperangan yang sedang berlaku ini telah melalui satu fasa yang baru, yang mana bukan lagi menyasarkan
pemimpin-pemimpin Iran, sama ada daripada kalangan pemimpin ulama, politik maupun pengawal-pengawal revolusi, bahkan menyasarkan rakyat Iran. Baru berita keluar di saat ini, jet-jet pejuang Amerika dan Israel menyasarkan kepentingan-kepentingan awam. Antaranya ialah tempat-tempat yang mengeluarkan sumber petrol dan gas, dan tempat-tempat simpanan yang menjadi keperluan kepada rakyat yang sepatutnya tidak dijadikan sasaran. Namun mereka menyasarkan tempat-tempat ini. Antaranya ialah di kawasan Bushehr di Iran, loji gas di Faiz, dan beberapa tempat lagi di Iran. Dan sekarang ini Iran telah memberi amaran untuk melakukan tindak balas yang sama ke atas Israel, termasuklah juga negara-negara Arab yang mempunyai kepentingan Amerika di situ. Jadi saya melihat bahawa peperangan yang sedang berlaku ini akan merebak dengan lebih besar, dan sudah tentu ia akan memberi kesan yang lebih luas kepada dunia pada hari ini yang dibimbangi oleh semua pihak. Dan kita rasa pun bila dalam situasi yang berlaku hari ini, bukan sahaja dengan peperangan yang semakin hangat, juga kita melihat respon daripada negara Arab lah, sebagaimana Ustaz Dr. sebut tadi bahawa sekarang ni memang kita tidak menyaksikan negara-negara Arab ni mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel kepada Iran. Cuma yang menariknya juga kita tengok dalam tempoh ni ialah negara Arab mereka tidak sanggup untuk bekerjasama dengan Amerika serta Israel untuk menyerang Iran. Walaupun banyak berita, bahkan bukan berita saja, bahkan kenyataan direct daripada Donald Trump. Kenyataan direct daripada Donald Trump, mereka bahkan beliau menyerang negara-negara Arab ni bila mana tidak sudi untuk masuk berperang bersama dengan mereka menyerang Iran, termasuklah juga daripada negara-negara barat. Maksudnya nak minta supaya jaga Selat Hormuz, supaya masuk beri sokongan ketenteraan, walaupun pada awal perang tu nampak sombong, tapi sekarang ni menyaksikan bahawa suasana ni sebagaimana yang banyak disebut oleh penganalisis khususnya pemberita daripada Amerika, bagaimana Donald Trump ni telah miscalculation dengan kekuatan yang ada pada Iran, ataupun mungkin misinformation daripada penasihat-penasihat dia, dan menyebabkan mereka masuk ke dalam perang ni dengan strategi menyerang tanpa ada strategi untuk keluar. Dan sekarang ni mereka terperangkap bagaimana nak keluar. Dan saya rasa negara Arab hari ni dalam keadaan mencari jalan baru selain daripada Amerika untuk menjaga kepentingan masing-masing setelah mereka melihat Amerika tidak mampu untuk menjaga mereka. Pada pandangan saya sebenarnya kurang bersetuju dengan pandangan yang mengatakan bahawa Amerika tidak mengkaji terlebih dahulu untuk melakukan tindakan dengan menyerang Iran sehinggalah keadaan yang kita lihat pada hari ini. Sebenarnya mereka telah melihat senario-senario dan mereka sanggup menghadapi risiko ini. Kerana itulah saya telah sebut dalam episod yang lepas bahawa konflik yang sedang berlaku ini kita perlu lihat secara big picture. Ia bukan melibatkan program nuklear, melibatkan tokoh-tokoh pemimpin Iran yang dibunuh, kemudian berkait dengan loji-loji dan juga tempat-tempat simpanan minyak dan gas yang ada di negara-negara Teluk. Apa yang sedang berlaku pada ini secara big picture ialah mereka sedang melakukan tindakan untuk merubah peta dunia Islam. Dunia Islam ni sangat luas, daripada barat di Morocco sehinggalah ke timur di Kepulauan Melayu, kemudian di utara Balkan dan seterusnya, selatan di benua Afrika. Pusat kepada dunia Islam ni ialah di Asia Barat. Dan mereka telah berjaya melakukannya 100 tahun yang lalu melalui perjanjian Sykes-Picot yang memecahkan dunia Islam kepada negara-negara di atas nama bangsa
etnik dan juga mazhab. Bayangkan kita lihat bangsa Arab sahaja berapa buah negara yang ada, lebih daripada 10 buah negara. Jadi dasar pecah perintah ataupun divide and rule ini adalah satu dasar yang sangat berjaya yang dilakukan oleh mereka 100 tahun yang lepas melalui imperialisme barat ketika itu, Great Britain yang memimpin, Perancis dan lain-lain lagi. Dan sekarang ini mereka nak setting semula, kerana apa yang telah mereka lakukan sudah sampai kepada kemuncak, dan perlu disetting semula untuk memastikan kejayaan yang akan dicapai 100 tahun yang akan datang. Jadi 100 tahun yang lalu telah berjaya, sekarang mereka plan untuk 100 tahun yang akan datang. 100 tahun yang akan datang ni ialah The Greater Israel, Israel Raya. Kerana itulah untuk memastikan matlamat ini tercapai, yang pertama sekali mereka akan mempergandakan negara-negara di Asia Barat dari sudut politik, dari sudut ekonomi. Mereka tak kira orang mati berapa ramai, yang penting matlamat mereka tercapai. Mereka telah berjaya hancurkan Iraq, Libya, kemudian Yaman, Syria. Jadi sekarang ini Iran. Iran menjadi fokus utama kerana Iran adalah ancaman yang paling utama kepada agenda ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Justru plan yang sedang mereka laksanakan sekarang ini ialah bagi mereka, walaupun negara-negara Arab satu ketika adalah boneka mereka, namun sekarang ini mereka perlu diwajahkan balik. Mungkin negara-negara Arab ini akan dipecah-pecahkan mengikut pemetaan yang baru. Sebagai contoh, kalau kita baca peta 100 tahun yang lepas, Bahrain, Qatar hari ini berada dalam Najat. Kemudian UAE, Abu Dhabi, Dubai 100 tahun dulu adalah sebahagian daripada Oman. Jadi begitulah seterusnya. Jadi mungkin apa yang mereka sedang rancang pada hari ini ialah tidak lain tidak bukan supaya Israel menjadi kuasa yang paling dominan dari sudut ketenteraan, dari sudut ekonomi, dari sudut politik. Jadi itu yang sedang mereka laksanakan pada hari ini. Dan strategi pecah dan perintah ini adalah satu strategi yang paling berjaya, dan itulah yang mereka wujudkan kembali strategi ini pada hari ini. Saya tertarik dengan satu kenyataan daripada Syekh Jassim Al-Thani, bekas Perdana Menteri Qatar, yang menyebut bahawa negara-negara Arab perlu berwaspada kerana mereka akan menjadi alat untuk menyerang Iran. Kerana itulah sampai hari ini kita lihat negara-negara Arab masih lagi tidak menyerang Iran. Serangan ke atas Iran daripada negara-negara Arab, khususnya negara Teluk ini, daripada pengkalan-pengkalan tentera Amerika yang ada di situ. Kerana apa? Inilah yang dikehendaki oleh Amerika dan Israel. Kalau negara-negara Teluk ini menyerang Iran, maka mereka akan berundur. Yang berperangnya ialah antara Iran dengan negara-negara Arab. Kerana dalam strategi peperangan ini disebut oleh pakar-pakar berkait dengan peperangan, termasuklah daripada Amerika, daripada Barat sendiri, bahawa serangan melalui udara tidak berjaya dan tidak boleh serta tidak mampu sama sekali untuk menjatuhkan kerajaan Iran. Itu yang dilakukan oleh Amerika dan Israel pada ini. Tapi tidak akan berjaya. Tidak mereka mestilah menghantar tentera darat. Jadi nak hantar tentera darat ni satu risiko yang sangat besar. Bayangkan pada perang Iraq dulu tahun 2001, tahun 2003, kemudian sebelum tu tahun 1990-an, lebih daripada 500,000 tentera yang dikerahkan. Amerika, Sekutu Barat, negara-negara Arab yang lain. Jadi hari ini kalau nak compare Iran dengan Iraq, jauh berbeza. Iraq rakyatnya 20 juta lebih, Iran 90 juta lebih. Dengan geografinya yang lebih mencabar berbanding dengan Iraq. Kemudian tentera Iran serta pengawal revolusi Islam Iran yang lebih kuat daripada Iraq. Sokongan rakyat kepada kerajaan Iran lebih kuat kepada
daripada sokongan rakyat kepada Saddam Hussein. Jadi sangat sukar sebenarnya. Kerana itulah kita akan menyaksikan fasa yang sedang berlaku ini akan beralih kepada fasa yang seterusnya. Saya menjangkakan Amerika dan Israel akan terus mendesak negara-negara Arab ini untuk menyerang Iran, khususnya serangan darat. Kerana jika sekiranya senario itu berlaku, maka Amerika dan Israel akan berlepas tangan. Jadi mereka yang akan membekalkan senjata. Yang akan berperang, orang Islam lawan orang Islam, Sunni, Syiah, Arab, Parsi. Jadi alat-alat ini akan digunakan. Naratif ini akan terus dibawa dan akan terus dimasak supaya pembunuhan sesama Islam ini akan berlaku. Jadi yang untungnya ialah Amerika, yang untungnya ialah Israel. Dan juga kita perlu melihat salah satu daripada strategi yang akan diambil oleh mereka ialah mereka akan pecahkan Iran kepada wilayah-wilayah. Dalam Iran tu sendiri. Ya. Mungkin mereka tak boleh untuk hancurkan Iran secara keseluruhannya, untuk menjatuhkan kerajaan Iran secara keseluruhan kerana sistemnya sangat kuat sebagaimana disebutkan tadi, sokongan kepada rakyat. Tapi mereka boleh untuk memecahkan Iran kepada wilayah-wilayah. Contohnya wilayah yang majoritinya orang-orang Kurdis. Jadi mereka akan bagi sokongan kepada orang Kurdis, pemisah Kurdis, yang sudah ada sebenarnya, untuk buat serangan ke atas Iran dan supaya pecahkan Iran menjadi satu wilayah yang diambil daripada Iran khusus untuk orang-orang Kurdis. Kemudian bagi etnik Azeri ataupun etnik Azerbaijan, negara Azerbaijan sudah ada. Dalam Iran ada etnik Azeri yang bersempadan dengan Azerbaijan. Jadi mereka boleh untuk memecahkannya dan akan melemahkan Iran. Jadi dengan serangan-serangan yang berlaku ini sebenarnya ia memberi kesan yang sangat besar ke atas Iran untuk bangkit semula. Sudah tentulah Amerika akan terus membantu Israel, dan kalau kita ambil senario serang peperangan ini tamat melalui gencatan senjata, sangat sukar untuk Iran bangkit semula, walaupun kerajaannya masih lagi boleh bertahan. Tapi akan berlaku senario-senario yang disebutkan tadi. Negara-negara Arab akan digunakan untuk menyerang Iran, kemudian akan dipecah wilayah-wilayah kepada etnik bangsa yang dinyatakan tadi. Namun begitu, saya percaya bahawa di pihak Iran sendiri ada strategi-strategi mereka. Sebab itu sampai sekarang ini kita lihat Yaman Ansarullah masih lagi tidak masuk ke medan peperangan. Hizbullah sudah masuk. Waktu menarik tu Yaman kau tunggu lagi sebab apa tak masuk. Jadi sudah tentu di sana ada strategi yang diatur oleh mereka untuk menghadapi peperangan yang sedang berlangsung ini. Kerana itulah bagi Iran strateginya ialah untuk memanjangkan peperangan ini. Amerika dan Israel mereka nak memendekkan peperangan ini. Namun begitu kita perlu melihat Israel sendiri ada strateginya. Antaranya ialah mereka sekarang ni fokus kepada selatan Lebanon. Mereka nak serang darat ke atas Iran sangat sukar. Jadi serangan ke atas Iran fokusnya melalui serangan udara, adapun serangan ke atas Lebanon fokusnya ialah serangan darat. Walaupun mereka mungkin tak dapat semua Lebanon, mungkin sebahagian mereka akan dapat. Dan kita baca berita-berita, antaranya ialah sekarang ni Israel sedang mendesak negara Syria melalui pemerintah yang baru Ahmad Syara untuk masuk capur supaya menyerang pejuang-pejuang Hizbullah. Namun begitu, proksi Iran di Iraq memberi amaran, kalau kerajaan Syria masuk capur, maka proksinya di Iraq akan menyerang Syria. Jadi saya percaya bahawa senario yang sama mungkin akan berlaku ke atas negara-negara Teluk. Jika sekiranya negara-negara Teluk masuk capur menyerang Iran, mungkin di situlah Yaman akan masuk capur. Jadi apa-apa pun perangai ini dijangka akan makin merebak dan akan menjadi tidak terkawal. Dan sebenarnya mereka merancang ke arah itu. Mereka di sini ialah Amerika dan Israel lah. Menarik pandangan ni, kita tak biasa dengar pandangan ni. Ya. Dan
bila sebut pasal Yaman ni, kita dengar dalam kenyataan dia yang terakhir baru ni, mereka mengatakan bahawa kami dalam keadaan bersiap sedia dan kami tunggu masa je untuk masuk, dan cuma satu perkara yang disebut ialah kita akan saksikan selat yang kedua akan ditutup. Maksudnya hal ni memang akan beri kesan yang besar lah kepada negara-negara Arab secara khususnya. Berarti bahawa Yaman sekarang ni dalam keadaan standby untuk backup Iran jika berlakunya serangan darat daripada negara-negara Arab ni lah. Cuma dalam isu berkaitan dengan penutupan yang dilakukan oleh Iran kepada Selat Hormuz, kita tahu benda ni sebenarnya memberi kesan yang besar kepada peringkat global dunia, dan melalui ulasan-ulasan yang kita tengok bahawa sekarang ni memang tidak dinafikan jika peperangan secara berhadapan, nescaya Iran tidak akan mampu untuk mengalahkan Amerika dan juga Israel, tetapi dengan caranya adalah menutup Selat Hormuz dan menekan dari sudut ekonomi yang menyebabkan kesan dia kepada semua pihak di seluruh dunia. Dan tekanan ini akan membawa kepada tekanan kepada Amerika. Dan saya rasa Selat Hormuz ni juga menariklah kalau kita nak cuba untuk fokus ataupun bincangkan bagaimana kesan dia, dan adakah Amerika mempunyai jalan dalam untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan Selat Hormuz ni. Dalam peperangan sudah tentu ada strategi dan perancangan. Di sana akan wujud elemen-elemen yang akan diambil manfaat oleh pihak-pihak yang berperang, sama ada dari sudut geografi, dari sudut hasil yang ada, dari sudut tekanan politik, dan dari sudut-sudut yang lain. Geografi adalah satu elemen yang sangat penting dalam peperangan. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perang Badar sebagai contoh, Nabi memanfaatkan geografi di kawasan Badar untuk kepentingan umat Islam dan merubahnya menjadi kekuatan untuk menghadapi bala tentera musyrikin. Antaranya ialah Nabi berkubu selepas daripada kawasan air, supaya musuh tidak boleh ambil air kerana kawasan air berada di belakang tentera Islam. Apa yang menarik dalam konteks perang yang sedang berlaku ini ialah geografi Iran yang sangat strategik. Jadi Iran memanfaatkan geografi ini menjadi kekuatannya. Yang pertamanya ialah Selat Hormuz yang disebutkan tadi. Selat Hormuz satu selat yang sangat sempit yang menjadi laluan kapal-kapal tangki minyak dan hantar kepada negara-negara luar. Dianggarkan tidak kurang daripada 20% negara-negara luar, sama ada Eropah dan di sebelah Asia ini, menggunakan laluan tersebut untuk menyalurkan tenaga minyak, petrol, gas dan seumpamanya. Jadi dengan peperangan yang sedang berlaku ini, sudah tentu dia akan memberi kesan yang besar kepada global ekonomi. Kerana itulah perang yang sedang berlaku ini, ia berlaku perang yang sedang berlaku ini ialah perang persenjataan, perang politik dan perang ekonomi. Perang persenjataan, hari ini kita lihat memanglah Amerika hebat senjatanya, Israel hebat, namun Iran pun ada kekuatan dia dengan roket yang tidak henti-henti sampai ke Israel dan juga pengkalan-pengkalan tentera Amerika. Dan di sana perang politik antara pihak-pihak yang sedang berperang ini. Iran memainkan peranan untuk pecah perintah negara-negara Eropah supaya tidak menyokong Amerika. Dan di situ ada kejayaan apabila negara-negara Eropah tidak mahu menurut arahan Trump untuk menghantar kapal-kapal perang bagi menjaga Teluk Hormuz yang disebutkan tadi. Negara-negara Eropah kata seperti Jerman, UK dan lain-lain lagi, peperangan ini bukan peperangan kami. Dan ia bercanggah sama sekali dengan
polisi NATO. Polisi NATO ialah polisi bertahan, bukannya polisi menyerang. Apabila Amerika yang menjadi anggota utama NATO menyerang Iran tanpa konsult dulu dengan negara-negara NATO lain, jadi ia bercanggah dengan polisi tersebut. Kerana itulah negara-negara Eropah tidak mahu dan enggan menghantar kapal-kapal perang bagi membantu untuk laluan kapal-kapal tangki minyak di Selat Hormuz. di Teluk Hormuz. Dan perang ekonomi, dan Iran sendiri pun daripada awal lagi telah memberi amaran jika sekiranya Amerika dan Israel menyerang kepentingannya melampaui batas, maka Iran akan menutup Teluk Hormuz dan ia akan memberi kesan kepada global ekonomi. Dan ini kita sedang menyaksikan ke arah itu. Kalau harga minyak mencecah $200 per barrel, satu barrel, dan akan naik lagi, maka sudah tentulah akan menjadi krisis ekonomi yang sangat besar di negara-negara Eropah. Dan saya rasa antara perkara yang menyebabkan negara barat sendiri tak mau masuk bersama dengan mereka ni sebab kesombongan Trump bila dia naik baru ni. Sebab kalau kita baca antara yang terbaru berkaitan dengan ekonomi, serangan ekonomi yang dilakukan oleh Kanada terhadap Amerika bila sekarang ni, ruang udara Kanada tidak boleh dilalui oleh Amerika sebagaimana sebelum daripada ni, kecuali dengan bayar yuran penerbangan, dan sebelum ni tak pernah berlaku. Dan saya rasa benda ni akan semakin besar lah, khususnya negara-negara yang terkesan dengan tekanan daripada Trump bila buat serangan takrif sebelum-sebelum daripada, dan ini peluang yang digunakan oleh mereka. Cuma ada satu perkara yang besar yang berlaku untuk perhatian kepada semua pendengar dalam tempoh peperangan ini adalah bagaimana Israel sebenarnya tidak pernah berhenti daripada membuat serangan. Walaupun kita mungkin teralih perhatian disebabkan peperangan yang berlaku di Iran ini, dan kita tidak boleh nafikan apa yang berlaku di dalam satu perkara yang besar. Cumanya fokus kita kepada perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa yang lebih utama ni sebenarnya mungkin agak teralih disebabkan oleh kerana perang ni. Sekarang ni sebenarnya peperangan yang berlaku di Gaza tidak pernah berhenti. Serangan daripada Israel, penutupan sempadan, mereka menghalang daripada pelbagai bantuan, dan bagaimana mereka menggunakan peluang ini juga untuk menggunakan ruang seluas-luasnya untuk merampah tanah umat Islam yang berada di tebing barat. Dan mereka menyerang pagi, petang, siang dan malam. Kita boleh tengok video-video yang dikeluarkan oleh berita-berita Palestin dengan apa yang berlaku. Bahkan sebahagian daripada mereka ni terbunuh, ditangkap di sebelah tebing barat. Dan semestinya perkara yang paling besar yang sebahagian daripada orang Islam tidak perasan adalah bagaimana Israel telah menutup Masjidil Aqsa sepanjang bulan Ramadan, dan tidak pernah berlaku puluhan tahun yang lalu. Yang terakhir kalau mengikut daripada berita mengatakan yang terakhir berlaku ni pada tahun 67. Dan ini merupakan satu perkara yang besar sebenarnya, penutupan Masjidil Aqsa khususnya di bulan Ramadan, apatah lagi di 10 malam yang terakhir ni. Dan saya rasa mungkin perkara-perkara yang seperti ini perlu diambil perhatian, dan kita perlu highlight lah kepada masyarakat supaya menyedari bahawa sebagaimana yang Ustaz Dr. sebut tadi, bahawa di sana ada gambaran yang lebih besar. Sebab tu bila sebut isu ni, antara yang menarik perhatian semua masyarakat dunia ni tentang apa yang berlaku bila mana Tucker Carlson, yang tu big kenyataan. Tucker Carlson ni terkenal lah sebagai wartawan yang sekarang ni menjadi independen di Amerika, dan dia buat podcast dan dia banyak kongsi konflik yang sedang berlaku, dan disebut bahawa kemungkinan besar apa yang berlaku sekarang ni merupakan salah satu daripada cara Israel untuk mengalih perhatian masyarakat dunia untuk mereka merobohkan Masjidil Aqsa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan untuk kita menutup perkongsian kita pada malam ini, saya rasa di sana kita nak mendengarlah daripada pandangan Ustaz Doktor tentang bagaimana keadaan ulama-ulama Islam tentang mauqif apa yang berlaku pada hari ini. Sebab kita mengetahui di awal peperangan baru-baru ni, sebahagian daripada para ulama ni agak kita panggil
teragak-agak untuk memberi sokongan kepada Iran, khususnya dengan isu yang digunakan Sunni dan Syiah. Tapi saya rasa sekarang ni mungkin agak berlainan dan ramai yang telah vokal menyatakan sokongan kepada Iran ataupun tidak. Sebab tu bagi saya konflik yang sedang berlaku ini ialah kita tak boleh lari daripada fokus utama. Fokus utamanya yang pertamanya ialah kita perlu lihat secara big picture, kerangka yang luas, dan sentral kepada konflik yang sedang berlaku ini ialah Palestin, Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa. Di situ sentralnya. Dan itulah naratif-naratif yang dibawa di belakang tabir. Namun ia tenggelam dengan naratif-naratif dari sudut ekonomi, politik, ketenteraan dan seumpamanya. Tapi naratif yang sebenar itulah yang pada hakikatnya sama ada daripada Iran sendiri, daripada Amerika sendiri, daripada Israel sendiri, dan saya sebut dalam episod yang lepas bahawa perang ini adalah perang agama. Dan Donald Trump sendiri sebut dalam kenyataannya, menteri perangnya, menteri luarnya, termasuklah kepimpinan Israel sendiri menyebut bahawa perang ini adalah perang agama. Kerana itulah kita tak boleh lari daripada fokus tersebut. Dalam kita membicarakan konflik yang sedang berlaku ini, kita jangan lupa sama sekali ia adalah punca yang menjadi fokus utama, iaitu pembebasan Masjidul Aqsa. Dan kita lihat dalam perang 7 Oktober 2023 yang dilancarkan oleh Hamas, di mana operasi tersebut dinamakan dengan operasi Tufan Al-Aqsa. Bukannya Tufan Ghazah, tapi Tufan Al-Aqsa. Ia adalah satu isyarat kepada seluruh dunia, khususnya umat Islam, bahawa apa yang berlaku bukan perang Israel ke atas Ghazah, bukannya isu pelarian, isu rumah-rumah yang diroboh, tanah-tanah yang dirampas di Ghazah, tapi ia adalah berkait dengan pembebasan Masjidul Aqsa. Itu sangat penting. Dan satu-satunya negara yang meletakkan agenda utama untuk membebaskan Masjidul Aqsa ialah Iran. Kerana itulah Iran menjadi sasaran utama dalam konflik yang sedang berlaku ini. Dan ia sebenarnya tidak pelik, kerana Netanyahu sendiri pun pernah sebut ketika serangan ke atas Ghazah yang dilakukan ekoran daripada operasi Tufan Al-Aqsa yang disebutkan tadi, Netanyahu mengatakan bahawa kami menyerang Hamas di Ghazah, kemudian menyerang Hizbullah di Lebanon, dan kami akan memotong kepalanya, iaitu Iran. Jadi apa yang sedang berlaku ini adalah sebenarnya satu perancangan yang telah dirancang lebih awal, walaupun tarikhnya 7 Oktober 2023, tapi sebenarnya kalau kita baca balik kenyataan-kenyataan lepas dan juga kronologi sejarah yang saya sebutkan tadi, mereka telah rancang lama. Dan di sini kita lihat wujudnya satu persamaan ataupun satu titik pertemuan antara Netanyahu dan Trump. Sebelum ni Netanyahu dengan Biden tak boleh nak pergi, kerana Biden ni ada pemikiran dia. Jadi bila Trump ni wujudnya satu titik persamaan, kerana itulah perang yang berlaku pada hari ini. Jadi apa yang penting ialah kita umat Islam kena bersatulah. Dan isu mazhab ni kita kena ketepikan. Kalau kita bahas bab mazhab tak habis. Kita kena bersatu, kerana isu yang paling besar sekarang ni ialah pertemuan antara Islam dan kufur, hak dan batil, dan juga kita orang Islam dizalimi, dan kita mestilah menolong orang yang dizalimi dan menentang orang-orang yang zalim. Dan pemimpin kepada penzalim-penzalim pada hari ini ialah Amerika Syarikat dan Israel. Justru kita hendaklah bersatu hati
dan mengambil semangat bulan Ramadan adalah bulan kemenangan kepada umat Islam. Kita yakin bahawa walaupun pada hari ini sangat menyedihkan kita apa yang berlaku, namun begitu sinar kemenangan telah dijanjikan oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemenangan itu adalah satu perkara yang mahal yang Allah Taala tak akan beri dengan mudah, yang perlukan kepada pengorbanan daripada umat Islam, sama ada pengorbanan dari sudut jiwa, harta, tenaga dan lain-lain lagi. Jadi kita umat Islam mestilah bersedia ke arah itu. Walaupun kita di Malaysia ni jauh daripada tempat konflik, namun begitu Nabi mengajar kepada kita bahawa umat Islam adalah satu jasad. Jika sekiranya satu anggota sakit, maka seluruh jasad akan merasa sakit. Sekurang-kurangnya kita mestilah memanjatkan doa kita kepada saudara-saudara kita yang dizalimi. Mudah-mudahan mereka dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita menutup pertemuan kita pada kali ini, dan apa yang berlaku pada hari ini merupakan suatu pengajaran yang besar bagi umat Islam, dan perubahan yang drastik berlaku yang Allah Ta'ala persiapkan bagi umat Islam. Tapi dalam keadaan demikian, kita juga mengetahui, kita juga kena yakin bahawa musuh juga merasai kesakitan sebagaimana kita merasainya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quran, mereka juga dalam keadaan yang sama. Kalau kita saksikan apa yang berlaku dalam Israel, kehancuran serangan yang dilakukan oleh Iran dengan roket yang baru, dan maklumat-maklumat tentang roket ni menarik sebenarnya kalau kita baca. Dan apa yang berlaku di Amerika sendiri, apa yang berlaku dengan sokongan yang semakin berkurangan, dengan tekanan daripada rakyat, dengan perubahan pandangan umum masyarakat di sebelah barat ataupun di Amerika secara khususnya. Dan ini suatu bentuk kemenangan yang telah berikan juga kepada kita dalam situasi pada hari ini, insya-Allah. Dan ini merupakan janji daripada Tuhan, Islam akan menang. Dan saya mewakili kru Ulas Sebentar sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Doktor yang sudi bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk like dan share page Al-Fadhil Ustaz Doktor, iaitulah Dr. Muhammad Khalil bin Abdul Hadi. Boleh Google cari dalam Facebook dan sebagainya, dan boleh mengikuti tulisan-tulisan perkembangan baru yang diulas oleh Al-Fadhil Ustaz Doktor di dalam page beliau. Dan juga jangan lupa bersama dengan kami di Ulas Sebentar. Dan saya mewakili sekali lagi kru Ulas Sebentar bagi mengucapkan jutaan terima kasih. Selamat Hari Raya kepada semua, dan semoga Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini, dan Allah Ta'ala akhirkan Ramadan kita ini sebagai Ramadan yang terbaik, dan diampunkan dosa kita daripada apa yang telah kita lakukan sebelum daripada ini, dan dikekalkan istiqamahkan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang terus memberikan sokongan, sumbangan kepada Ulas Sebentar bagi meneruskan gerak kerja penyebaran maklumat dan juga gerak kerja bagi pembebasan Masjidil Aqsa ini, insya-Allah. Jadi kita menutup pertemuan kita pada kali ini dengan ucapan dan lafaz yang telah ditinggalkan oleh Abu Ubaidah, innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Sesungguhnya ini merupakan jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita mendapat syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita mendapat kemenangan di dunia ini. Wallahu a'lam.